Lepas tu masa tu ada masalah peribadi juga. I sampai tahap yang nak pergi bunuh diri tau. I nak You? pergi terjun laut, I nak pergi masuk laut. Sebab dah terlampau burn out. Burn out sangat dengan masalah personal life I. Hello, Assalamualaikum. Masih lagi bersama dengan Mak Noh kat Merentan Studio. Of course, kita nak merentan apa hari ni, tapi hari ni special sikit. Season lepas, I panggil lawyer, doktor, cikgu, pakar breastfeeding dan sebagainya. Tapi kali ni special, I buat jiran. Dan juga pelakon. Siapa tu? Siapa jiran anda pelakon? Jom kita tengok. Hari ini saya bersama dengan Izzati Abdullah. Hai jiran. Hai jiran, apa khabar? Kita balik sama-sama. Kan? Sama jalan. Okay, apa? Dah lama sebenarnya nak panggil tapi dia busy. Dia busy biasa. Tapi hari ni kita berjaya tangkap dia. Hari ni kita nak sembang-sembang dengan Izzati Abdullah. Mak Noh sebenarnya. Apa? Drama yang melekat, yang suka tengok Umar time tu, I rasa dah lihat kecil lagi kot. The Maid. Oh. Alamak, ganas lah itu. I ganas. Yang itu drama yang I melekat ingat. Sebab time tu memang tiap-tiap time dia nak show tu memang Mak Noh tunggu. Lepas tu datang lab kita buat swab test dulu. I datang lab. Oh, kan? Ya betul. I memang pergi dunia lab. Kan. Datang lab kita pernah buat swab kat dia. Barulah kita tahu dia jiran kita. Sekarang ni rupanya. Terima kasih sudi datang walaupun you punya busy schedule. Terima kasih. So kita nak tanya beberapa soalan, nak sembang-sembang lah, nak tahu cerita tentang siapa Izzati Abdullah ni sebenarnya. Sebab kita bagi tahu siap-siap dia dengan husband dia memang I rasa memang paling humble sekali. Aku rasa dia orang lah pelakon yang paling humble sekali. Dan tak ada PA kiri kanan. No, tak ada. Dia orang chill je kan. So macam kalau kat luar sana ramai orang kenal Izzati Abdullah sebagai pelakon lah kan. Sebagai pelakon. So tapi kalau kau nak perkenalkan diri hari ni, siapa Izzati Abdullah tu kalau di luar kamera? Di luar kamera? Ibu lah. Ibu Oh tak, saya macam mana? Saya sebenarnya ada introvert sikit. Jadi kalau kat luar, kalau kadang-kadang kan macam orang jumpa saya kat luar, mungkin ada orang cakap saya sombong. Tapi bukan sombong tau. Saya memang kepandang bawah. Saya tak nak pandang orang. Jadi so orang kalau, sebab saya rasa macam saya ni tak adalah popular mana pun kan. Macam saya bukan Siti Nurhaliza kan. Baik cakap macam tu. So macam bila ada mata-mata yang merhati tu rasa macam kenapa dia pandang aku. Tapi mata-mata merhati tu tak nak tegur. Kalau tegur kita kenal lah. So, kenal. Rasa kebanyakan orang kenal je. Sebab bila Mak Noh live je, oh ini kejiran Izzati, ini kejiran Izzati. Terbalik pula dengan kita. Bila kita live orang, you jiran Mak Noh kan. Sampai dulu macam tak tahu Mak Noh. Saya jarang scroll media sosial kan. Memang busy dengan anak-anak ataupun kerja lah kan. Jadi bila macam live tu, saya kalau media sosial saya live je. Konten pun jarang post, jarang scroll kan. Jadi bila orang cakap Mak Noh mana pula ni korang ni, ya Allah. Adalah kot nama jiran saya nama Mak Noh. Nama Mak Noh kan banyak dalam Malaysia ni kan. Lepas tu bila cakap Azwan, siapa Mak Noh orang cakap kita jiran dia. Macam bila scroll apa ni, buka lah. Famous lah dia ni. Dia lagi famous daripada kita ni. Saya cakap, okay. Lepas tu tengoklah pasal dunia lab tu kan. So terus macam, okay. So sejak daripada tu, I start scroll media sosial supaya lepas ni kalau orang cakap TikToker I dah kenal. So ada ramai dah kenal. Sebab sebelum ni memang kira macam katak bawah tempurung lah. Macam tak, kita tahu anak-anak kita siapa, tahu mak saya siapa, saya siapa cukup. Tapi I tengok circle you okay. Sebab you macam very macam you dengan hidup you je, tak kacau siapa-siapa kan. Macam aman je, tak ada gosip-gosip. Yang paling-paling pun I ingat gosip ni, masuk melodi, Maid lari. itu I ingat sebab I tengok masuk melodi. Jiran kita juga yang tangkap tau kan. Apa kisah dia tu? Dia ada boyfriend. Ya Allah, ya Tuhanku, biasalah muda kan. Ada boyfriend. Lepas tu boyfriend tu orang Melayu, orang Malaysia kita. Dia dapat daripada Telegram. Adalah grup yang tak senonoh yang dia join tu. Tak payah cakap lah ya. Lepas tu bila dia ada boyfriend tu nak buat dia lari. So dia cubaan untuk melarikan diri tu, tapi ditangkap oleh jiran kita. Tengah kerja kan dengan cerita kan? Ya, saya syuting kan? Tengah syuting cerita Liar. Sekarang dia tengah tayang ke Netflix. Kalau tengok jangan tengok Liar. Tengah syuting kan tu? Tengah syuting Liar tu. Lepas tu siapa bagi tu jiran?
kita punya ni. Siapa yang kita punya ketua tu? Time tu kat rumah kita lah. Ya, dia dekat RP. Ya Allah, dekat Tuhan RP dah. So dia hantar cakap, ni mate you kan, dia cakap kan. Lepas tu ada 2 orang jiran yang WhatsApp masa tu. Sebab dia cakap rasanya kalau bibit ni rasanya Izzati punya lah kot kan. Lepas tu macam terus cakap betul lah tu. So dia cakap dia dah jalan. So I terus call Azwan. Azwan kat dalam bilik rupanya kat atas. Dengan anak-anak kat bawah kan, dengan ada kontraktor tengah buat kerja rumah. Tapi tu baru masuk lah. Baru nak buat rumah belakang kan. Lepas tu cakap, Azwan cuba je tengok baby ada ke tak kan. Ni dia orang cakap baby lari ni. Lepas tu Azwan, pergilah kerja kita dapat. Baiklah, ya Allah. Itulah. Kita dekat set masa tu dah tak tenang dah. Dah nak balik dah. Kita dah macam nak hantu dah. Ya Allah. Macam, ni aku lari ni. Cepat bila berapa sen lagi nak balik mana ni kan. Balik ke 12.30 malam tau. Habis syuting kan lama. Daripada pagi punya cerita ni. Tahan emosi sampai 12.30 malam. Sampai ke 12 malam. Masuk rumah terus cari dia. Mana tut tu. Kan. Pergi terus lari. Tinggal anak aku semua kan. Terus kita balik syuting. Tahan ni daripada pagi emosi kita ni. Yang kita pun nak syuting kan. Terus tapi okey lah. Tapi hantar balik dah. Hantar balik dah. Kita hantar balik pun dengan cara baik semua. Jadi kita contact. Kadang-kadang kita buat baik pun padahal tak pernah kena marah, tak pernah kena apa pun. Ya Allah tu cakap kat dia, apa yang kurangnya kan. Kalau orang lain kena dera, duduk lagi awak ni dah macam kita pergi jalan-jalan pun pegang tangan dia macam ni tau, macam member tau. Betul. Tapi tu yang naik kepala tu agaknya kan. Ada itulah, ada tapi nasihat. Tapi sekarang ni mana dah okey kan? Yang sekarang ni dah okey kan? Kita yang sekarang ni kita tengah tak ada juga. Baru je lagi, baru beberapa hari ni. Sebab dia dah habis kontrak 2 tahun. So dia muda. Sayanglah. Dia okey mana tengok. Sangat okey, perfect. Betul. Okey, sebelum dia habis hari tu, habis kontrak dia dah carikan pengganti untuk dia tau. Sebab dia rasa bersalah lah. Tapi dia tak nak kerja kat rumah orang. Dia nak bebas, dia nak pergi karaoke lagi ni lah kan. Muda kan 24 tahun. Betul. Tapi at least dia tak lari tau. Dia tunggu habis kontrak 2 tahun. Lepas tu dia carikan pula pengganti dia. So sebulan hari tu dia gunalah pengganti yang dia carikan tu kan. Tak boleh lah sebab kita dah expectation kita dah tinggi. Sebab dia letak expectation tinggi. Dia sangat yang sekarang ni memang dah sangat okey. So kita nak letak level sama lah kan. Sama lah kan. Level tu yang macam ni teruk. So kita macam sebulan hari-hari jadi singa. Kan. Lepas tu macam terus kita tak pernah marah orang. Yang last yang marah yang tu je kan. First and last tau. Yang tu marah orang. Lepas tu ni marah hari-hari pula nak marah. Macam dah lah tu balik lah. Dia balik. Baru 3 hari ni. So sekarang ni jungle sendiri je lah. Sekarang ni tengah jaga sendiri. So kita decide untuk hantar Ahmed pergi sekolah. Baby ni kita jaga dulu. Kita tengok macam mana. Kalau tak boleh nak handle juga, nanti kita terpaksa ambil lagi daripada ejen. Tapi kalau tak okey, kita terpaksa lah back to yang sebelum ni sampai 6 orang kan baru dapat yang okey kan. Kita kena hadap benda tu balik lah. Kalau tak boleh cabarannya kan. Tapi kerja nasib baiklah juga kerja macam boleh manage masa sendiri. Kalau sekarang tak boleh. Ni sekarang ni terpaksa tolak dululah sementara tengah tak ada ni kan, nak biasakan diri. Tapi nasib baik bisnes kencang awak. Aduh. So sebelum kita pergi ke bisnes dan yang lain-lain cerita lagi best tanyalah macam mana macam orang lain pun nak tahu juga macam mana you mula-mula masuk ni jadi pelakon dan nulis sini. Memang belajar berlakon ke apa? Magic. I sebenarnya ambil I tourism management dekat UiTM. Dia pun alam. Tourism. Lepas tu masa kita dekat UiTM, so I punya masa I kat Shah Alam, kita punya asrama yang kita panggil college lah. Asrama tu sama college dengan budak fotografer, sama dengan budak fashion. Sama. So diorang ni college dia. Kita panggil college tapi tu sebenarnya tu asrama. Okey. Dekat UiTM Shah Alam. Lepas tu diorang macam diorang cakap, nak jadi model kita orang tak? Tu I macam, okeylah you bayar I kan. Masa tu duit selalu bermain kan. Tak minat pun. Tak pernah rasa macam nak jadi pelakon ke, sebab tak pernah rasa diri ni layak untuk jadi pelakon, tak pernah rasa diri layak jadi model. Tapi bila orang offer tu duit boleh buat, dapat RM50. Untuk assignment diorang lah. Assignment diorang sebenarnya. Tapi diorang bayar RM50. So buatlah. Lepas tu lecturer diorang yang macam offer, pergilah buat iklan ke berlakon ke. Tak nak. Yang kita bukan cantik pun, tak nak lah. Lepas tu dia cakap pergi buat iklan kan. Okay, lecturer tu yang bagi contact, suruh pergi casting.
Bagus ni lecturer pun. Lecturer very supportive lecturer dia orang. Lecturer dia orang bukan lecturer kita tu kan. Bukan. Sebab I kan tourism hotel and tourism. So itu bahagian art lah. So dia orang bagi 47 kali pergi casting 47? Apa 47 kali. Tapi jangan putus asa kat luar sana. Tak putus asa. Sebab I tahu, sebab dia orang cakap kan masa tu zaman tu iklan berpuluh ribu tau bayar sehari je syuting. Ya ke? Puluh ribu dapat. Zaman tu. Lepas tu I macam gila tak nak 47 kali. Casting ni dia macam audition lah audition. Kalau dapat memang bayaran dia 50,000. Serius? Zaman tu 10,000 untuk satu hari. Tak terasa kaya gila ke? Kaya lah weh. Kaya weh. Mana kita student kan. 20,000 macam ni lah kan. 47 kali 47 kali tak sana dapat. Kali ke 47 tu baru dapat. Masa tu tak sangka je kan. Tak pergi sekadar pergi je. Dapat. Dia casting tu macam mana? Bahasa iklan tu macam mana? Kita macam hi, my name is Izzati Abdullah. I am 24 years old. My height is 162. Dia macam tu je. Kena diri pusing belakang. Lepas tu, ini untuk model ke untuk iklan? Untuk iklan. Lepas tu dia bagilah storyboard iklan tu. So kita lakonkanlah storyboard tu tapi seorang-seorang. Dia bukan macam casting drama atau filem, dia lain. Yang ni casting iklan, dia simple. Dia macam cari talent tu lah. Tapi kita kena over sikit lah reaction kan untuk iklan kan. Gigihnya 47 kali. Nampak tak korang kat luar sana janganlah putus asa. Ingat 47 kali. Kali ke 47 baru dapat tau. Lepas tu kali 47 tu. Macam mana yang tahu dapat tu? Iklan apa? I dapat Sikri Girl. First bukan Sikri Girl. Sikri Girl tu dah kali ketiga. Apa I tak ingat. Sunplay. Brand Sunplay tahu tak? Sunblock tu kan. Pergi Thailand tau. Hebat dah. First time dapat pergi overseas. Wow. So dia macam dia call lah cakap berjaya dia call lah. Dia cakap okay, you dah top 3 finalist. Masa tu top 3 finalist. So dia beritahu free tak date ni untuk wardrobe fitting semua ni. Betul kita kena pergi Thailand berapa hari bulan sampai berapa bulan. Dia tanya. Saya cakap okay, I free. Walaupun I belajar lagi tu lah. Apa ponting yang lah kelas kan. Kalau ikan diri dah kat balik 47 kot. Kalau kau tak free kau rugi lah kan. Kali 47 satu. Yang 10,000 tu. Yang tu yang penting. Tu nombor satu. Memang mahal bayaran. Mahal. Masa tu yang tu nombor satu tu. Lepas tu macam free. Lepas tu dia call lagi. Okay, you client select you. Mula top 3 tu tak harapan lagi. Tapi dah bangga dah sebab tak pernah dapat top 3 kan. Dapat okay, client dah select you. Tu terus okay, wardrobe fitting. Pergilah wardrobe fitting kan semua kan. Lepas tu maksudnya client pilih you terus dapat lah. Daripada top 3 tu terus dapat sebab client pilih you. Client dah pilih kan. Client pilih so dapat lah. Once dapat je terus dah dapat. I pernah buat di Herbs dengan Dato' Alif juga. I buat Sikri Girl. Banyak iklan. Maksudnya start dengan iklan dulu. Start iklan. Masa buat iklan tu dalam fasa buat iklan tu adalah producer yang panggil, director panggil untuk syuting, berlakon drama kan. Tapi start daripada maksudnya bila dah buat iklan tu adalah orang sunting. So macam macam kita ni malu kan. Lepas tu pergilah buat cakap boleh tapi tak nak dialog. I nak yang tak ada dialog. Macam lalu lalang je. Yang tu. Orang lalu lalang. Malu. Kita pemalu kan, introvert. Lepas tu rasa macam diri ni tak layak. Lepas tu macam okay. I ingat lagi I shoot dengan MIG kan. Duduk je. Sekali kan kamera tu kamera tu nampak I. Padahal tak ada dialog ni. Kamera tu kat depan I. Diorang pacak kamera macam ni kan. Lepas tu I kena buat macam beberapa kawan I. Lepas tu I dah macam ni. Macam kaget. Maksudnya kenapa ada shot I kan? I macam pelik lah. Kenapa? Masa tu tak faham shot ni. Kenapa kamera tu kena kat I tak ada dialog ni. Takut. Lepas tu diorang suruh I cakap apa tak. Ada satu dialog I tak ingat. Tapi diorang ada satu dialog je. Cakap tu je Zati. Cakap tu je. Dia cakap kan. Okey lah dia tambah RM30 lagi. Nak? Duit mana? Itu waktu tu drama. Drama TV3. Time tu mula-mula macam pelakon-pelakon tambahan macam tu lah. Beberapa shot macam tu, beberapa scene macam tu. Diorang nak bagi dialog, memang tak nak. Lepas tu ambil lah syuting satu hari ni. Tapi tak ada dialog lah. Tapi bila keluar TV kan, cakap kat member, aku ada cerita tu. Kau nampak aku belakang tu, aku duduk. Aku nampak tak ada macam tu tau. Masih student lagi? Student. Sebab tu tak nak berlakon juga sebab nak belajar kan. Lepas tu banyak kali Dato' Devitio banyak kali lah cakap you berlakon je, ramai je pelakon-pelakon yang tak habis belajar semua kan. Cakap tak nak. Habiskan dulu. Saya tak nak berlakon kan. Cakap tak nak jadi pelakon pun. Maksudnya tak nak jadi pelakon pun asalnya. Malu. Tak nak. Lepas tu
cerita dia pula dah habis belajar. Okay, dah habis lah. Dah buat extra tu juga. Buat iklan. Dah banyak iklan buat. So habis belajar. Nak tunggu graduation day. I habis dalam bulan 4 ke bulan 5 tak ingat. Tapi I ada 2-3 bulan lah sebelum I nak graduate. Dan I ada 5 bulan sebelum I nak masuk kerja. I dah dapat kerja dah. Oh iya ke? Dah dapat kerja dalam kerja dengan magazine. Magazine tu memang akan travel around the world lah. I punya lah travel tourism ni macam kan. bidang you lah. Journalism lah tapi kan dalam bidang tourism punya kena tulis ni. Lepas tu dia ni tak boleh duduk diam. Ada offer HCB offer semua kan. Okay lah, buat je lah, dapat duit kot kan. Yelah. Daripada duduk rumah tak apa-apa tak boleh. Okay, pergilah gila syuting. Bila saya syuting, best juga jadi pelakon ni kan. Macam bukan buat duit senang lah. Masa tu rasa macam kerja senang kan. Betul boleh buat duit. Betul cakap kat bos boleh patut nak masuk kerja dah bulan 8. Lepas cakap bos boleh tak kita anjak kita masuk 1 Januari. Yang mana New Year lah. Ni jadual macam ni lah. Dah macam ni lah. Walaupun ni watak-watak tambahan je. Bersusun lah. Lepas tu bos cakap, you jadi pelakon lah, tak payah kerja dengan I lah. Oh ya ke? Bos macam Datuk tu ingat lagi. Dia cakap, you jadi pelakon Izzati. Cakap you boleh jadi pelakon je, tak payah kerja macam ni kan. Lepas tu cakap, tak nak bos, saya masuk kerja 1 Januari. Dia cakap 1 Januari saya masuk kerja. Tak nak je pelakon. Lepas tu pergi dengan Haji Zil. Bulan 12 tu Haji Zil bawa saya pergi India, syuting kat India. Lepas tu tim tu memang best. Tim tu memang best sangat. Lepas tu I tengok I shoot dengan Kila Ferry masa tu. So macam bestnya. Macam tak tahu tiba-tiba rasa best sangat berlakon. Rasa seronok sangat berlakon. It starts tu yang rasa terlalu seronok berlakon. Dekat India tu. Dengan cabaran kita orang kat India tu. Macam-macam. Berlakon apa tu? Cinta Agra masa tu untuk RTM. Kat India. Lepas tu bestnya. Best lah, best. Tim pun best. Tapi kalau tim tak best sebenarnya huru-hara tau. Oh ya ke? Shooting sebab tahu lah India dia banyak. Dia ni lah. Banyak macam polis lah apalah kan. Susah nak shooting kan. Lepas tu balik je Malaysia tu cakap, bos I nak jadi pelakon lah, I tak jadi masuk kerja. Bos gelak. I dah cakap dah, I told you you kena jadi pelakon semua kan. Lepas tu okay I dengar cakap, okay I tak jadi kerja lah. Lepas tu bos happy lah, dia memang nak sangat. Bila masa I cakap tu pun dia dah memang nak jadi pelakon kan. So start lah berlakon. Bila kita dah start berlakon tu dah macam banyak producer tahu. Biasalah bila pelakon baru ni ramailah orang nak kan. Time tu tengah naik lah macam tu maksudnya. Bukanlah tengah naik, tengah macam producer macam pelakon baru lah dia ni. Macam nak try kan. Try. Kita pula bukanlah nak cakap perform sangat pun, tapi kira untuk pelakon baru okey kan. Sampai lepas tu dapat shooting filem dengan Bron dengan Remy. Sekarang pun masih dekat Netflix. Sila. Jangan lupa tengok. Itu first filem Kau Takdirku. First filem I baru berlakon beberapa drama yang ada pegang dialog lah. Yang tak payah kira yang pelakon tambahan kan. So lepas tu dapat tawaran tu I pergi casting. Tahu filem tu. Lepas tu dapat I punya hero pula Remy Ishak dengan Bron Palare. Matilah aku masa tu. Aku dah lah baru ni first time nak shoot filem ni. Memang teruk lah I kena kat set. Sampai tak tidur nak baca skrip sebab takut. Sebab I tak boleh level diorang tu. Mana tahulah. Diorang dah macam senior lah time tu kan. Bron Palare kot dengan Remy Ishak yang macam wow kan. Diorang memang hebat sangat. I pula baru first time. So nak sama level dengan diorang tu memang payah. Lepas tu cerita tu pula heavy kalau korang tengok. Kalau korang tengok okey lah sebab dalam masa kat set dah teruk lah kena kan. I tak boleh nak tidur sebab I kena baca skrip. Malam-malam habis syuting baca skrip, ajak director duduk sebelah, jom macam mana ni, how tomorrow punya scene ni macam mana kan. Sebab nak bagi dapat dengan diorang kan. Tapi okey lah sejak tu start tu baru aktif lah. Sekejap nak patah balik dekat zaman uni tu. Kan apa lecturer fakulti lain yang supportive kan. Bila you dah aktif berlakon, iklan semua tu, you dalam fakulti sendiri ada tak orang macam, yelah you dah jadi time tu dah aktif kan, lecturer marah tak? Your own lecturer. I berlakon yang betul-betul berlakon masa belajar tu I buat extra je. Diorang tak tahu pun I berlakon. Saya kat extra kawan-kawan je lah kan. Itu pun duduk belakang tak ada dialog. Lalu-lalu nampak badan je kan. Nampak rambut-rambut hujung je nak. Macam tu je kan. Tak ada lah. So tak adalah yang kena marah-marah ke. Tak ada sebab tak kenal pun. Mustahil untuk diorang kenal kan. Tapi kalau macam sekarang ni I dah graduate. After I graduate, even
ayah I memang tentang habis-habisan. Itulah dari tadi tak dengar lagi. Tapi nak tanya tak berani. Oh ya Allah. Nak tanya tak berani. Dugaannya kita nak jadi pelakon. Sebab dalam keluarga saya, makcik saya ke pakcik saya ke, makcik saudara ke, pakcik saudara apa, semua tak ada seorang pun. Maksudnya tak ada langsung connection dalam circle big family yang ada sikit-sikit ada yang pelakon lama ke, tak ada? Tak ada langsung dalam sejarah hidup keluarga kita orang. Bukalah buku sejarah hidup kita orang, tak ada langsung. Abdullah I macam kami hitam lah. Kau kenapa nyang? Kau seorang je. Kau seorang je Izzati. Macam tu lah. So ayah saya mula-mula dia bukan, saya tahu kenapa dia tentang, dia risau. Yelah. Kan dia orang macam pelakon je, orang dengar macam serokok lah, bersosial lah semua kan. Gambaran orang tua bila fikir pelakon je itu dia kan, punya sebab stereotype dia kan. Keluarga yang tak ada sejarah pelakon. So diorang tak tahu dunia pelakon ni macam mana. So diorang punya stereotype dia macam tu lah. Pelakon je teruk. Oh Izzat Dadah. Oh ni kan. Diorang rasa macam tu. Kan normal lah sebenarnya benda tu. Tapi sekarang dia okey. Tapi sebab saya cakap dia cakap tak, pandai jaga diri, bahaskan diri hati kan. Hati pandai jaga diri, jangan risau, takkan buat semua tu. So far alhamdulillah sampai sekarang, bukanlah sejarah I sebelum ni tak ada satu cerita buruk pasal I. Yang I mean macam kontroversi kan. Kontroversi. I rasa I tak ada. Kontroversi tu make lari je kontroversi dia. Yang lain tak ada. Tapi betul. I adalah saksi hidup. Betul, I rasa dia memang okey je. Dia macam chill je, tak ada benda-benda pelik kan. Kita dah janji dengan mak ayah kita. Memang sebab mak ayah kita pula cikgu, nak kena jaga nama baik dia orang jugalah kan. Kira orang kenal lah cikgu dekat kampung tu kan. Jadi kita tak nak lah menconteng arang di muka keluarga. Tapi macam mana kalau you dah masuk dalam, I taklah kata jangan marah jangan marah. I taklah kata dunia hiburan ni memang teruk 100%. Tapi macam mana macam you prevent diri you daripada sebab ada juga kat mana-mana pun sebenarnya ada lah, kat mana-mana pun ada. Maksudnya kalau kat dunia lakonan tu mungkin lebih kecenderungan tu lebih luas lah sebab dunia hiburan kan. Betul, faham. Macam mana you rasanya circle lah kot, circle. Kita cari circle yang elok untuk kita bergaul. Sebab tak semua dalam dunia hiburan ni ke arah itu. Terus ada ramai je yang baik, yang tak isap rokok langsung, yang tak sentuh dadah, yang tak ada minum alkohol, yang tak pergi kelab. Ramai sebenarnya. Sebab orang ingatkan dunia hiburan je dia mesti pergi kelab, kita tak solat, mesti isap dadah, mesti ni kan. Tak, ramai yang tak. Pergaulan bebas kan. Ramai yang tak. Saya pun macam I was sendiri pun macam taklah, diorang ni okey lah semuanya. I sendiri macam culture shock tau. Orang cakap masuk culture shock yang ke negative ways kan. I punya culture shock in positive way. Sebab I punya pemikiran tidaklah seperti yang kita sangka. Tak, sebenarnya tak. Janganlah anggap satu benda tu dah racist nama dia. Racist dalam industri. Macam tu. So macam itulah. So bila kita dalam lama kita buktikan dekat ayah kita yang kita okey. So ayah slowly terima, dan sekarang ni saya boleh katakan macam ayah saya sebenarnya bangga juga lah dengan saya. Dia macam anak dia pelakon tapi tak ada kontroversi macam tu. Tak pernah. Maksudnya ayah tak suka tu dia sampai level mana? Dia memang tak suka. Dia memang tak ada pernah sampai tak bercakap ke marah? Tak ada. Tapi ayah saya dia kalau marah sebenarnya dia mentengking je terus. Tapi dia tak pernah lah tengking saya sebab saya tak ada pun buat benda yang teruk kan. Cuma saya nak berlakon je. Cuma saya tahulah ayah saya kalau tak suka, saya tahu dia memang tak suka. Ada ke dia letak macam apa condition? Kalau nak berlakon boleh tapi tak ada. Tak adalah, cuma dia memang tak suka lah. Kita nampak dia sangat tak merestui. Tapi sekarang dah okey lah. Macam mak saya dia support. Macam nak cakap ibu nak pergi syuting lah. Ada job ni kan. So daripada Bentong, duduk Bentong kan lepas graduate. So nak kena pergi KL lah. Nak kena tidur rumah member ke apa ke. Ibu supportive je. Macam ayah dia macam tak nak dia tak suka lah. Kita tahu dia tak suka. Tapi alhamdulillah dia okey. Sekarang dah okey dah. Okay. Sebab you dah buktikan yang sebenarnya tak semestinya masuk dalam dunia lakonan ni kita akan jadi jahat pun. Betul. Kita balik-balik kan diri kita sebenarnya kan, betul tak? Satu lagi sebab ni, I dah habis belajar, I dah graduate, I ada degree kan. So macam ayah macam, kenapa you tak pergi kerja? Macam kenapa tak kerja kan? Dah penat pergi belajar degree semua kan. Tapi sebenarnya masa saya belajar dulu dia, so saya habiskan belajar dulu. Saya nak kerja dia tak bagi. Jadi dia guna alasan tu pula. Dah ni pergilah kerja. Dia rasa macam tu lah. Nak kerja 9 to 5 cikgu biasalah. Kerja kerajaan macam tu lah. Macam tu.
Saya faham je, tapi dalam faham tu kita buktikan lah benda pemikiran tu salah. Rupanya macam ni. Kita buka sikit minda dia. Nama dia okey lah. Orang tua kan kalau kita buat baik elok-elok dia okey je. Tapi kan saya faham bila sekarang saya jadi parents kan, dah ada anak, saya pun risau kalau anak saya masuk dalam industri. Dia macam tu kan. Walaupun saya sendiri orang industri, saya tahu industri ni okey. Saya sendiri macam Harum kan, tak payah jadi pelakon Harum. Tapi macam tu. Harum tu ada talent lah masa. Siapa dia? Harum lah. Ya ke? Rasalah dia memang ikut you all berdua sebab dia macam very confident, camera ready kan. Tapi dia kalau kan kita buat campaign, camera shy tau dia. Dia tak camera shy. Tapi kalau kita buat campaign, kan kalau shooting kan kita kena take banyak kali. Okey, tak apa, buat lagi sekali one more. Tak okey tadi nak buat one more kan. Dia dah stress lah. Karun nak cakap Karun tak nak jadi pelakon. Aduh, nangis. Ya, kita habiskan shooting ni je. Lepas tu tak payah jadi pelakon dah. Ya Allah. Tapi rasa dia ada talent lah rasa. Kan? Tak apalah. So maksudnya dalam dunia lakonan ni tak adalah sesiapa sosok-sosok yang inspire you untuk jadi pelakon. Memang you sendiri yang lama-lama jadi minat lah, kan? Minat. Maksudnya tak adalah macam you tengok pelakon ni you minat sangat nak jadi macam dia. Tak adalah. Tak ada. Maksudnya memang saya minat Siti Nurhaliza, Datuk Siti Nurhaliza je. Tapi tak ada jadi penyanyi, sedar diri. So kita stay on your lane lah maksudnya. Yes. Okay. Dah cerita background yang kita nak tahu jugalah. Bila dunia sebut dunia seni ni kan, bila kita sebut dunia pelakon ni kan, yelah macam satu orang akan anggap mesti yang teruk-teruk je. And dia datang combo sekali dengan mesti glamour je, glamour je. Bulu mata Okay, so dari pandangan you lah as a pelakon itself, apa yang sebenarnya sisi yang tak ramai orang tahu tentang dunia lakonan ni? Sisi gelap katanya. Sisi gelap. Sisi sedih lah. Sisi sedih ke lah. Yang orang tak tahulah. Macam kebanyakan orang mesti orang ingat kau glamour, tidur atas duit dan sebagainya. Tak ada lah. Tak juga. Setakat pelakon Malaysia. Tak ada. Saya rasa kalau korang tengok, cuma mana fikir ada tak pelakon Malaysia yang kaya? Cuma mana mention nama dia? Ada tak pelakon bukan bisnes dia bukan pelakon yang buat bisnes, dia pelakon saja. Pelakon saja kan. Yang kaya ada tak kat Malaysia? Yang level-level Ali Syukri. Tak ada dia. Ada. Semuanya buat bisnes sebab tu kaya. Betul, kenapa betul, nak pelakon tu kaya? Oh, sebab dia buat bisnes. Ada tak pelakon kenapa dia kaya? Sebab dia berlakon. Tak ada seorang pun. Maksudnya it's a platform, lepas tu dia buat bisnes kan. Dan itu sebenarnya adalah aim saya juga dulu. Masa makin menjadi-jadi makin menjadi-jadi dia dengar tak? Kuat makin menjadi-jadi dia memang dengki yang kita Izzati. Kan? Sabarlah dua hati. Adik masa nak cakap dengan ayah tu nak jadi pelakon tu bukan tipu tau Mano. Saya memang cakap dengan ayah sebab saya takut ayah tu ingat saya nak berlakon. Memang nak berlakon jugalah, tapi saya ada aim saya nak berlakon sebab saya nak buka spa. Saya nak berlakon, saya boleh famous. Lepas tu saya nak buka spa. Cakap kat ayah macam tu, nak duit, nak famous sebab nak bagi orang kenal sikit kan. Lepas tu nak buka spa sebab saya memang nak buka spa. Saya suka spa, saya tak tahu kenapa. Alhamdulillah dah ada dah. Kan? Ada spa. Dah tercapai dah impian. Harum Spa. Harum Spa kan. Kat mana Harum Spa tu? Dekat Bukit Jelutong. Tapi perempuan je lah. Kita dah buka satu slot untuk lelaki, dah ada dah. Baru lagi, baru sangat. Ada tengok juga dia punya social media ada Harum Spa ni mesti dia punya ni. Harum Spa. Harum Spa kat Bukit Jelutong. Jemputlah datang. Jemput datang, jangan lupa. Itu impian saya. So bila you buka tu? Masa Harum umur 1 tahun. Daripada dia Harum Spa tu. Daripada dia baby, tapi proses tu dekat 1 tahun lah baru kita dapat buka. Masih aktif macam biasalah Harum Spa tu. Alhamdulillah. Walaupun COVID 2 tahun kita tutup, sengsara. Baru buka 1 tahun, COVID 2 tahun kena tutup. Tapi alhamdulillah survive. Tapi macam gila tak lah cari duit masa tu kan. Nak bayar sewa setiap bulan, nak bayar pekerja setiap bulan walaupun tutup kan. Sekarang alhamdulillah. Berjalan lancar macam biasa lah. Jemput datang. Tak, yang macam apa dunia glamour tu kan. Macam orang ingat satu ada duit, satu lagi orang ingat ni I rasa lah orang ingat benda senang. Dia nampak macam senang sebenarnya. Ada tak benda yang you nak cerita kat orang yang kita macam mana orang yang bukan pelakon dia tak tahu. Sebab orang ingat lah senang dapat easy money, tak ada macam lah semua ada orang kiri kanan tolong dan sebagainya. Apa benda yang you rasa orang luar tak tahu? Itu yang saya cakap tadi tu. Masa saya mula-mula masuk pelakon, best ni shooting macam easy money kan. Kan saya cakap macam tu kan. Sebab memang itu pemikiran saya. Sama je pemikiran semua orang. Berlakon macam easy money. Once you macam mula-mula tu rasa macam easy money lah. Tapi bila kita dah satu fasa tu, kita kena rasa macam tak
tak senang jugalah Makno. Orang bekerja 9 to 5. Contoh orang yang bekerja 9 to 5 kan. You habis kerja dah, you dah tak kerja dah. You balik tidur, you nak pergi cuti, you pergi mall, you boleh jalan dengan family. Kita orang 24 jam, 24/7 kita orang bekerja. Tidur je yang kita tak kerja sebenarnya. Sebab tidur tak ada siapa ada kat sebelah kita. Laki kita je kat sebelah, takkan laki kita nak ambil gambar kita. You keluar pergi jalan-jalan, holiday dengan family you, orang kenal, you kena ambil gambar, you kena entertain. That's part of kerja sebenarnya. Betul tak? Betul. You ambil gambar, you kena macam ni. Dan you dah terbatas daripada buat semua benda, itu dah kira kerja. Itu dah kira kerja. So kita macam tapi kerja yang tak dibayar. Orang kita kena entertain. Kalau kita tak entertain kan macam kita sombong. Dah viral pula cakap Izzati what lah apalah kan. Macam saya jenis yang macam kalau orang nak ambil gambar saya okey. Sebab kalau saya sendiri jumpa Datuk Siti Nurhaliza, saya nak ambil gambar dengan dia. Betul. Sama kan? Saya nak ambil gambar dia. So saya faham perasaan orang yang mungkin ada minat saya macam mana saya minat Datuk Siti Nurhaliza. Dia nak ambil gambar saya, takkan saya nak cakap tak, no kan. Kalau saya jadi dia, saya sedih. Walaupun marah macam sombong, tapi saya akan sedih juga. So saya tak nak jadi orang tu jadi macam tu. Sebab saya tak pernah kena macam tu dengan Datuk Siti sentiasa layan saya. Jadi walaupun sebelum saya berlakon tau, daripada saya sekolah tu setiap tahun pergi Rumah Siti daripada umur darjah 2. Setiap tahun pergi raya Rumah Siti. Terlalu minat. Die hard fan lah. Die hard fan pergi kat Kuala Lumpur tu. Setiap hari raya, setiap tahun tak miss, dapat RM2 setiap tahun. Datuk Siti bagi. So dia tak pernah buat macam tu saya. Kenapa saya nak kena buat kat orang lain tu tak? Jadi so macam kadang-kadang cuma common sense lah kita minta. Macam kadang-kadang tengah makan tu, saya memang akan layan, saya memang akan macam tangan saya macam ni ambil gambar juga kan. Tapi tu macam kalau boleh ada common sense, tunggulah saya habis makan dulu kejap. Aku tengah nak suap dulu. Ada. Tapi kita tak nak kecewakan dia. So kita sorok tangan kita yang kotor ni, cakap ambil gambar jap. Kadang makcik-makcik kan. So macam benda tu lah. Macam kita orang ingat macam bestnya dia ni pelakon ni kan. Tapi korang tak ada privacy. Orang-orang pergi mana-mana ada mata memerhati. Betul, kan? Lepas tu nak keluar pun kena at least kena bersiap sikit. Kena bersiap sikit. Kalau tak bersiap tu korang, time tak bersiap tu lah orang nak ambil gambar. Betul. Time kau busuk lah. Time busuk. Time kita ni Ariana Grande, orang tak nak ambil gambar. Tak ada pula orang nak ambil gambar dik. Tak ada. Time kita macam-macam kan. Time tu dia nak ambil gambar. Benda tu cost juga tu. Kau nak kena memaintain kehidupan kau. Cost tu yang tidak berbayar. Yang sendiri. Tapi dalam pekerjaan tu sendiri, apa yang you rasa as a pelakon yang mungkin lah ada kan sekarang ni kan zaman-zaman semua orang pun boleh jadi pelakon. Mungkin tak sama macam zaman you tau. Zaman sekarang ni rasa kalau kau popular sikit je, kita struggle lah. Besar kemungkinan kau akan dipanggil berlakon. Betul. Kan. Senang. Makno pun dah berlakon. Aku pun dah berlakon walaupun 2 scene. Kan. So macam apa benda yang kalau orang kat luar sana dia nak berlakon kan, yang dia kena ada baru dia boleh jadi pelakon. Yang mungkin orang tak tahu. Sepatutnya itulah sepatutnya dia disiplin ke disiplin tu nombor 1 lah Makno. Saya rasa mana-mana pekerjaan pun disiplin tu nombor 1. Kadang-kadang pernah je syuting dengan pelakon yang instant ni kan. Instant ni macam call time tak jaga kan. Call time tak jaga tu satulah, dia nak tunggu dia bersiap pula. Dia bersiap pun sekian terima kasih, Assalamualaikum. Lepas tu itu pun Assalamualaikum kan. Sampai Assalamualaikum dia shoot set on set action, Waalaikumsalam. Dah habis. Tutuplah story kau. Sabarlah, duhai hati. Kadang aku marah kan aku viral. Dalam hati. Kan? Aduh, okey lah. Macam tu lah. Berlakon ni, dia memang kena belajar juga kan sebenarnya kan? Kalau boleh pergi belajarlah. You dah dapat job. Walaupun you rasa macam you dapat job sebab you famous, belajarlah kan, belajar. Ada banyak je kelas ni yang murah, yang mahal kan. Kalau you mampu yang murah je, pergi kelas yang murah. Belajar sikit untuk at least untuk karakter you yang you nak bawa. Nanti once you dah okay, you dah dapat momentum tu, tak payah belajar lah. Polish lah. Polish sendiri je lah. Untuk awal-awal tu kan kalau boleh kan. Bukanlah pelakon ni bukanlah satu pekerjaan yang kau main-main. Main-main ataupun macam kau tak ada ilmu pun boleh. Glamour tak. Kena masuk universiti sorry jangan kata tak ni kan? Yang masuk universiti tu yang bagus-bagus. Yang macam air tak masuk universiti kan, lambat tu nak dapat. Susah. Sebab tu cakap kenapa pula cakap yang masuk universiti tu tak okey. Tak okey. Simply. You tak ada dalam industri ni. Cuba tengok orang yang masuk universiti, keluar jadi pelakon, dia orang tu yang bagus. Betul. Macam belajar kan. I belajar benda lain, masuk jadi pelakon tak jadi. Tapi okey kan itu dalam tak belajar tu pun boleh juga carry all the character. Dalam masa itu I pergi belajar, pergi kelas.
inisiatif sendiri, pergilah kelas. Tahulah diri ni kayu batak kan. Kita Tapi pergilah. budak-budak sekarang takut Tapi kan sebenarnya kalau I punya pemerhatian, I tengok ramai yang bagus berlakon walaupun budak baru. Untuk sekarang ni, dia ada satu tahun yang dulu tu, ada satu batch tu yang macam datang dari mana budak ni kan. Ada yang batch sekarang ni, I rasa macam masuk-masuk, dia ni siapa, bagus sangat dia ni. Ramai yang bagus. Makna saya rasa mungkin sebab terlalu minat kan. Mungkin diorang betul-betul minat, so diorang masuk, diorang bagus. Cuba kita tengok cerita baru, budak baru ramai yang bagus lah sekarang. Tapi memang pandai kan berlakon. Cuma disiplin kena jagalah. Disiplin. Hantar. Tak nak hormat orang tu sekati awak lah kan. Tapi disiplin jagalah walaupun tak nak hormat orang, macam tu lah. Betul. Kalau tak ada disiplin kat mana-mana tak boleh pergi. Kan? Tak ada orang lah. Dalam berapa lama dah you berlakon? Ni tahun apa? 2020 apa ni? 25. 13. Lama juga 13 tahun. Dan sepanjang 13 tahun tu, ada tak macam lowest point yang macam you nak give up jadi berlakon? Kalau ada, kenapa? I tak pernah rasa nak give up makna. Cuma I selalu tarik handbrake sebab I tak nak. I tak tahu lah, mungkin orang masuk dunia lakon ni sebab I kan cakap I tak nak jadi pelakon kan. Mungkin orang lain nak jadi pelakon ni mungkin sebab dia nak famous. Macam I pula, bila drama I dah terlalu banyak kat TV, macam orang dah start ramai kenal I tarik handbrake. I kasi tahu I stop je, jangan syuting langsung. I tak nak pergi yang macam ni. I macam ni je cukup. Biar macam ni je. Jaga macam ni sikit, jadi balik. Maksudnya apa yang sekarang ni adalah you pilihan lah. Maksudnya you memilih untuk tarik handbrake sekejap. I tak ada give up, tak pernah give up. Sebab itu adalah kerjaya kan. Kita punya macam mana? Kerjaya lah kan. Kan. So kalau I tarik handbrake tu banyak kali. Kalau korang perasan, korang akan nampak muka I banyak kat TV, tiba-tiba I hilang. Betul nampak balik I kat TV, betul hilang. Ni sekarang I tengah hilang. Sebab itu banyak sangat keluar kat TV. Tapi you punya I tak nak pergi, takut. Maksudnya kalau macam tu kan, you takut tak bila you tarik handbrake lepas tu tak dapat offer pula dah lepas tu? Tak takut, percaya pada rezeki. Kalau tak ada tak apa, sebab tu kita buat bisnes. Untuk backup. So kalau tak ada pun okey lah, I ada bisnes yang I boleh hidup. Itu je. Yang penting I tak pergi sangat. Maksudnya memang you pun tak nak lah macam sampai macam gila-gila busy back to back langsung semua buka TV kiri kanan depan belakang semua muka kau semua. Tak nak. Buka TV depan belakang tu tak nak. Busy tu nak tapi tak nak yang buka TV muka I yang betul pergi mana semua orang kenal. Itu I tak nak. Tapi yang busy tu I nak sebab duit. I mati duitan no. Itu yang kita nak. Cakap tak busy kan tak ada duit pula kan. So bila macam time kita tarik handbrake, kita busykan diri dengan bisnes. Busy tu nak. Tapi I tengok you rajin. Selain kalau macam tak ada, kalau you macam menyepi tu I tengok ada benda je dia buat kan. Ada benda yang duduk diam-diam saja tak kan. Tak ada diam So apa perkembangan sekarang yang paling latest you punya? Baru je balik daripada ni tadi, preview untuk telemovie Rengkuh untuk RTM. Bulan patutnya keluar hari raya, tapi kita terpaksa tarik 14 hari bulan baru kita keluar kan. Rengkuh tu cerita hantu ke apa? Semua orang ingat cerita hantu. Aku dengar bunyi macam cerita hantu kan. Rengkuh kan. Tak, Rengkuh tu dia macam ikatan lah, macam dia ikatan yang ada pengorbanan macam tu. So dia pasal adik-beradik macam dengan Aidil Aziz. So nanti tengoklah 14 Jun 9 malam TV1. Okay, so itu yang ni lah yang paling yang tadi you pergi kalau lah. Untuk TV lah. Kalau dalam hidup ni macam I punya sekarang fasa I busy dengan I punya TikTok shop I lah. Dengan I punya tepung tu kan. Kalau yang tepung tu macam mana titik tolak tepung tu tiba-tiba tepung kan, tiba kan out of nowhere. Tepung. Aku pun tak faham kenapa tiba-tiba tepung. Kenapa tepung? Semua biasanya artis buat perfume ke kan, buat apa? Lipstick, apa-apalah kan, yang tu. Tapi tiba-tiba Izzati Abdullah tepung dik, bungkus sendiri dik. Yang main. Tapi dia punya order bawa puluh-puluh. Macam mana start tu? Dia sebab I selalu live buat kek dulu. Sebab I tak tahu. Sebab I macam I suka live memasak. So macam boring lah masak je kan. I nak buat kek lah pula. Tiba buat kek. Lepas tu seronok pula buat kek ni. Anda selalu live buat kek. Betul orang macam buat saja lah saja nak makan, nak makan, tiba-tiba nak makan petang buat kek, tiba-tiba tengah malam lapar nak makan kek, buat biskut macam tu kan. Lepas tu orang macam open order kan. Macam mana pula lah aku nak pergi hantar kek ni kat korang kan. Nak open order. So macam I tengok kat Jack Rosa ada premix. Macam macam okey kan kalau premix kan. Cuma kita bancuh.
macam kita bancuh kek, kita bancuh tepung tu boleh jadi tak? So orang boleh buat orang boleh dapat kek yang I'm punya tapi kena buat sendiri. Kan? So kita buat R&D lah. Jadi barang jadi tapi bukan dalam masa yang singkat lah, masa yang lama juga lah kan. So bila dah jadi, kita start jual, kita pun macam tak sangka dalam masa beberapa bulan dah sampai 10,000 pack boleh jual kan. Itu memang kita tak pernah letak harapan apa-apa. Saya apa-apa yang saya buat, sebab saya pernah jual lip matte lah, pernah jual produk spray muka lah, pernah jual macam-macam lah Makno. Diri je tak pernah jual. Sebab haram. Kalau diri halal jual halal jual. Alhamdulillah. Nasi putih tu kan saya nak jual yang nasi putih juga kan. Dia macam tu tau. So saya tak pernah letak harapan apa-apa sebab tak pernah pun ada barang-barang yang saya jual yang macam pergi dia terus macam macam tu terus kan. Macam saya selalu tengok orang-orang bisnes macam jual kan. Sebulan je baru berapa bulan jual dah keluar Lamborghini. Kan. Lamborghini, rumah kan. Yang terus millionaire lah. So macam bestnya tengok diorang ni, kenapa lah aku jual tak pernah jadi macam ni kan. So tepung ni kita buat macam tu je sebab orang, kadang-kadang orang ni Makno dalam live suruh jual tapi tak support pun bila kita jual. Kadang-kadang tak semua kan. So bila tepung ni kita tak sangka pula benda ni dapat sambutan dan orang suka. Macam okey alhamdulillah lah. Kita masalahnya tak ada bekerja. Macam mana buat tu macam ni? Macam mana buat tu ada satu macam mana? Macam mana bila dia bungkus? Struggle lah bila yang sekarang ni baby dah start nak besar sikit kan. Struggle lah, kita macam terfikir-fikir jugalah nak macam ambil tempat yang boleh buat tepung kan, yang bukan kat rumah dah. Masih lah sekarang masih kat rumah. Mana tengok dia memang ada community sendiri kan. Mana tengok orang yang memang ada suri-suri rumah yang memang baker-baker yang suka-suka buat kat rumah ni kan. Betul. Sebab sebenarnya benda tu sangat senang lah Makno. You memang I cakap campak pejam mata pun kek you memang confirm jadi. So basically apa benda? Apa tepung ni? Tepung apa yang you jual ni sebenarnya? Tepung buat kek. Tepung tu you pakai 3 bahan je. Lepas tu you tak payah sukat-sukat, you tak payah nak ayak-ayak tepung. Tahu-tahu kek jadi 3 bahan tu je. Satu bag tepung tu. Satu bag tu dalam mangkuk. You gunting pejam-pejam mata, gunting sambil tidur, letak dalam misa tu. Telur 5 biji, pecah kan. Tak payah nak asingkan kuning ke putih ke telur. Sekaligus dia masuk 5 biji. Pecahkan itu, budak 5 tahun boleh buat. Pecah, masukkan. Lepas tu ambil butter 200 gram. So I selalu recommend kat diorang butter yang 200 gram ni ada beberapa brand dekat pasar raya yang memang 200 gram siap-siap. So tak payah kau nak. Tak payah timbang dah. Buka satu buku pump tu. Pump macam tu kan. So campak 3 bahan ni, pukul je sekaligus, terus bakar. Confirm, I boleh jamin 100% Makno. Kalau you buat pun confirm jadi. Suruh Dahlia buat, anak you Dahlia buat pun I boleh jamin 100%. I sangat confident. Jadi. Confirm jadi. Kalau nak buat perisa-perisa, kau letaklah perisa kau. Ya. Betul lah. Satu tepung tu you boleh buat macam-macam kek. I tengok customer-customer I kat review kan macam-macam kek diorang buat. So kalau nak coklat, letaklah coklat macam tu lah. Nak buat kek cheese, letak cream cheese. Boleh macam-macam boleh buat. Berapa lama you R&D tu? Nak bagi formulate tu jadilah. Lama jugalah. Bulan jugalah. Buat tak jadi. Bukan tak jadi lah. Dia macam tak perfect. Dia tak perfect. Sebab sebelum ni, kalau yang dulu awal-awal, siapa beli awal-awal dulu kan, masa harga kita masih RM13 dulu tu kan, you kena pukul telur dengan butter dulu baru boleh masuk tepung. Kalau tak jadi. Sekarang ni you boleh campak je terus 3 pukul sekaligus. Then nak fine-finekan benda-benda tu lah. Nak dapatkan macam orang boleh memudahkan lagi. Tapi sekarang ni masih online lah, lagi. Online. Tapi boleh you macam boleh tiap hari tau. Boleh buat tepung ni. Buat tepung, nak pergi post lagi, nak post abang JNT datang rumah. Dah sampai dah abang JNT datang rumah tu masuk banyak tu. Tak mampu. Tak mampu nak hantar. Dulu kan abang Azwan yang hantar. Ya, dulu bawa lah beg IKEA tu dulu kan. Sekarang tak payahlah. Memang diorang tu datang ambil. Abang JNT hari-hari lah dia datang ambil. Dia akan tanya, ada pick up tak hari ni? Ada tak? Kadang-kadang kita balik kampung, kita cuti kan. Tak adalah pick up. Hebatlah. Daripada kita sembang daripada tadi ni, I dapat scan seorang Izzati, dia memang tak putus asa dia. Dia kalau casting pun 47 kali. Dia berniaga pun banyak kali. Dia tak putus asa. Sampai sekarang ni, dia dapat tune dah. Tepung. Tengah fikir lagi nak buat apa lagi. Out of nowhere tiba-tiba tepung. I sendiri pun tak pernah terfikir dalam hidup ni akan jual tepung. Tapi you memang minat buat kek?
asal tak minat, asal ni sebab live tu. Sebab live. Sebab dulu kita masa dekat UiTM, I ada ambil minor in hotels. Major tourism, minor hotel. So minor hotel kita ada kelas kitchen. So ada minggu tu kadang-kadang I kena masuk kedai baking. Oh, adalah juga. Adalah belajar. Tapi masak minat kan? Masak memang minat lah. Masak nombor 1. Okay, balik kat pelakon ni. Ada orang tanya. Ada orang teringin nak tahu. Sepanjang 13 tahun jadi pelakon tu, kenangan yang paling you tak boleh lupa during at set ke, waktu kerja yang tak boleh lupa? Yang shoot dengan Remy ni Amron tu lah. So I tak boleh. Lepas tu masa tu ada masalah peribadi juga. I sampai tahap yang nak pergi bunuh diri tau. I nak pergi terjun laut, I nak pergi masuk laut. Sebab dah terlampau burn out. Burn out sangat dengan masalah personal life I. Lepas tu putus tunang tu kan. Lepas tu dengan kat set tak dapat emosi tu. Remy Sat terlalu power, Bron Palari terlalu power, I dia terlalu rendah sangat. So I macam that's it. So lepas tu call mak, dia nangis. Mak cakap mengaji, baca Quran kan. Sebab masa tu kat Langkawi. So mak tak boleh nak tolong. Ibu tak boleh tolong. Ngaji. Selalu pergi dengan siapa? Pergi masa tu ada masa tu seorang. I memang dari dulu I pernah ada PA lah, bukan tak pernah. Selalu seorang. So kat Langkawi kan. So memang dah stres lah. Dah stres, malam tu dah stres sangat kan. Yang saya nak pergi terjun laut ni. Tapi call mak dulu. Suruh ngaji. So kita pun macam minta lah Quran kat set kan. Ngaji. Baru rasa tenang sikit. So okay lah, alhamdulillah lah. Betul rasa macam dosanya lah, rasa nak bunuh diri kan. Sampai mungkin sebab masa tu pun muda lagi. Baru umur 24 tahun. Baru berlakon. Lepas tu stres macam tu kan. So kita filem lain, dia tak sama macam drama. Apa beza dia? Filem dia, bagi filem ni susah sebab you kena betul-betul emosi tu betul-betul kena sampai. Sebab filem kan big screen kan. So you kenyit mata sikit macam ni pun orang dah nampak. And apa motif you kenyit mata tu? Betul kalau you nangis tapi bukan nangis daripada sini, you nangis kat sini je, tak air muka ke ataupun you nangis tak bawang apa teknik lah kan. Tapi sini tak ada, orang boleh nampak dalam wayang. Sebab dia besar. Dia nangis tapi tak rasa nangis pun. Kita boleh nampak. So benda tu susah. Macam drama TV kecil je. So kita nak nangis, nak tipu penonton, kita buat dah nampak sedih dah. Kalau wayang you kena fikir betul juga kan. Kena dari sini dalam. Marah pun kena dalam, suka dia dalam, semua dia dalam. Tak ada dia dalam, tak nampak. Macam mana kita nak marah kalau benda tu bukan kita? Kena marah ke dalam, kena betul-betul marah. Saya memang kita betul-betul macam mendalami watak tu lah kan. Maksudnya you kena jadi orang yang dalam watak tu kan. Dulu tak pandai. Dulu macam mana buat ni kan. Nak kena marah teruk-teruk dengan director. Teruklah dengan pelakon pun kena. Oh, ya ke? Sebab tak, I stress nak bunuh diri. Maksudnya kalau macam kayu memang kau kena lah. Padahal saya rasa saya tak adalah kayu, tapi mungkin sebab tak sampai level diorang kot. Macam tu lah. Tapi benda tu lah yang menjadikan you sekarang. Tapi tapi saya tak marah, diorang marah saya. Saya sampai sekarang pun thank you sebab marah saya dulu. Kalau tak jadi macam saya sekarang. Betul. Kalau nak takkan nak, kau dah buat salah takkan nak puji dik. Bagus buat lagi. Teruskan. Takkan macam tu. 5 tahun kita tunggu. 5 tahun tunggu kau bawa habis syuting. Kan adalah. So macam tu. So membuatkan kita rasa macam okay, aku nak buat lagi. Nak buat terbaik lagi kan. Cuba lagi push. Tapi Makna pun rasa Makna tak boleh jadi pelakon. Walaupun I berlakon 2 scene je itu. Okay lah. I dah kata I tak boleh jadi pelakon. Sebab I rasa I tak boleh. Itulah. Maksudnya memang tak senang lah. Maksudnya kalau orang yang betul-betul jadi pelakon tu, I rasa dia memang apa orang kata, ada kesabaran yang tinggi I rasa. Selain daripada skill, dia punya apa orang kata, bakat tu, I rasa environment berlakon tu sendiri memang kan kau kena tunggu orang kan, macam long hours kan. Betul. Nak shoot kan, orang tengok macam, korang tengok TV macam tu kan, nampak macam kita orang berdua je berlakon, tapi kat belakang kamera tu ramai tau kru. Dia nervous tau. Kan betul tak? Kan kru-kru kan, ada orang tengok kita. Tapi memang long hours kan. Long hours. Kalau ada yang macam heavy punya cerita tu, lagilah kadang pagi ke pagi pun ada pernah macam shoot itu GU KL Gangster, pagi ke pagi. Penat. Tapi betul lah, logik lah. Sebab yang Makna berlakon yang kecil-kecil biasa tu pun lama mana masa baca banyak kali shot. Aku pun tak tahu apa shot yang orang buat. Rupanya dia rupanya berlakon ni
untuk kita yang kat tengok tu macam satu scene je. Tapi waktu tu macam-macam shot dia orang buat. Sini lagi besar lagi untuk kan. menjadikan apa yang kita nampak kat TV tu punya dua pun penat kan. Lepas tu pun sikit je aku berlakon tapi lama pula macam tu lah. Tapi I tak dapat seronok. bayangkan macam mana kalau berlakon filem ataupun drama. Satu kena minat. Tu cakap kena minat. Kalau tak minat memang tak boleh lah Mano. Tak boleh lah, betul. Minat. Manusia memang berat berbaloi lah dengan apa yang kau dapat tu, I rasa berbaloi. Kan. Sebab kau nak carry watak, kau nak kena kecam lagi lepas tu. Itulah cakap lepas waktu bekerja kita yang kat kerja kita tu, kita kena bekerja lagi. Yang kena kecam satu, yang kena ludah. Ya Allah, Mak Noh kena ludah, Mak Noh. Ya ke? Ya, kena ludah. Subhanallah. Dulu masa tu I macam baru berlakon, abang watak jahat. I kena ludah, Mak Noh. Sebab orang tu begitu benci dengan watak tu. Ada terpergi pinggang kat situ. Ya Allah, nasib dia ludah. Kalau dia bunuh I macam mana? Tapi itu indikator maksudnya lakonan tu menjadilah. Yelah, tapi masa tu sedih Mak Noh. Nangis kat I macam. Ya, kenapa kena ludah? Kena ludah. Makcik-makcik lah ni. Makcik-makcik marah lah. Pakcik. Pakcik. I rasa terhina sangat. Saya kena ludah. You berlakon cerita apa yang sampai dibenci sangat tu? Macam ingat cerita apa. Tapi I ingat waktu I baru berlakon watak jahat. Dan masa tu I baru berlakon lagi. Baru lagi. Tapi risiko jadi pelakon macam ni lah. Contoh kalau kau berlakon menjadi sangat pun kau dibenci juga. Kalau kau berlakon kayu pun dalam kontrak tak ada. Tak, dalam kontrak tak tulis pun akan diludah oleh penonton. Tak ada tulis. Tapi kena ludah, tak bayar. Pakcik bayar balik dia. Pakcik ludah saya. Saya tak bekerja masa tu pakcik. Macam itulah kan. Ludah tak pasal-pasal lah. Hanya kerana berlakon menjadi. Sepanjang yang berlakon-berlakon ni ada pernah, tapi tak tahulah macam tadi, macam kan you kata tak adalah kontroversi sangat kan. Tapi sepanjang berlakon ni ada tak macam kena body shaming ke? Berlakon tak pernah. Sepanjang you dikenali di dalam industri, ada tak pernah kena macam kecam ke, macam kena body shaming ke apa-apalah? Body shaming tak ada, tak pernah. Cuma mulut-mulut jahat orang kata viewer. Tak ada, tapi macam okay, I pernah sekali kena ni lah pasal mercun, Mak Noh. I punya niat dia I bersuara sebab tu I nak cakap juga, pelakon ni, kita orang ni tak ada hak untuk bersuara langsung. Macam kau diam lah pelakon. Dia macam tu tau. So kita ni bersuara macam, yelah kita rasa benda tu mengganggu. Dah pukul 1 pagi kan. Lepas tu bising. Cuma ayat yang I guna tu kasar. Sebab I stress, I penat. So I try, I kasar sikit lah cakap apa ni kan, main macam tu tengah malam macam ni kan. Lepas tu I kena, orang cakap Izzati kena pergi duduk tanah lot sendirilah apalah, sebab tak boleh orang main macam semua. Ya Allah. Lepas tu sekarang ni kan semua orang bersuara pasal macam bising. See I dah predict future dah. Ada orang mati pasal macam kan. Itu yang korang nak kan. Korang nak kan orang mati kan, korang suka kan. Sebab tu korang tak bagi I bersuara. Tapi betul lah, sebab mungkin benda tu kalau keluar daripada orang lain tak kena lah macam you kena. Takkan kena. Dan kebetulan waktu itu drama I tengah keluar kat TV. So orang tengah hype I tengok I punya story. Walaupun story je 24 jam je, tapi orang screenshot. Bukan I post dekat I punya media sosial besar-besar pun. I post story je. Kena Kek Wat lah, Diva lah, itu macam tu je. lah. Tapi tu duduk kat tempat lain lah. Itu je. Sekarang ni orang dah start macam betul juga apa dia cakap. Abang Azhara ni pun dah start bersuara hari tu. Tak, dia bukannya dia boleh, macam bukan tak boleh, tapi dia ada limit kena limit lah kan. Janganlah melampau sangat. Macam nak tu time tu je zup. Habis kita pun main macam juga. I pun main macam juga. Tapi kita tahu limit kita kan. Dah kalau 3 pagi takkan tak payahlah. Dah lah tu kan. Kalau kita ada anak kecil memang kita sakit hati. Satu kalau ada anak kecil memang kita rasa sakit hati kan. Ada anak kecil yang ada yang jaga orang tua-tua sakit jantung semua tu macam mana? Betul kan. Stres juga. Betul. So sekarang ni 3 anak kan? 3. Itu kan kita ada pergi satu event yang sekali breastfeeding event tu. Tapi Mak Noh taklah dapat full story. Macam dapat dia kan ada cerita VT sikit lah, VT sikit tu kan. Baru Mak Noh tahu, rupanya ada apa? I'm not sure tapi mungkin kat sini lah nak tanya. Apa so, I dengar cerita macam ada apa operate apa benda tu? Apa perjalanan operation lah, apa benda tu apa? Breast abscess. Pernah dengar tak? Dia macam kalau dia clock dia berasal daripada clock Dia itu anak ke berapa? Anak pertama. Harum lah. I tak ada ilmu langsung. Sebab macam mana, kita ni excited je anak pertama kan. Of course kita nak menyusukan anak kita kan. So tengok kakak ipar, cousin semua ni menyusukan anak diorang, kita pun nak lah juga. So tengok diorang tak ada masalah apa-apa. Lepas tu benda ni pun
breast abscess macam tak ada awareness sangat kan. Betul lah. Mak Noh sih tahulah breast abscess apa kan. Mak Noh kan. Tapi kalau orang awam mungkin lah tak tahu kan. Ramai tak tahu sebenarnya, ramai sangat tak tahu. Dan bila I kena, ramai yang DM I, diorang pun kena rupanya. Barulah benda ni macam, oh rupanya dah ramai yang kena. Betul, baru orang macam, apa tu takutnya. Baru orang start macam tu. Dia sampai ke tahap kena operate? Kena operate sebab mana tahu tak, dia asal dia bengkak susu je, which is normal. Saya rasa semua orang tahu pasal bengkak susu kan. Tapi bengkak susu ni yang tak surut-surut sebab dia dah terclot, dia dah tersumbat. So kita macam mana kita nak keluarkan susu tu pun susu tak akan keluar. Tapi susu tu sentiasa produce sebab bila kita pump ada demand. Tapi susu tak keluar. So susu tu ada kat dalam tu, dia bernanah. Susu tu dah basi. Kat dalam tu dah basi. So bila dalam badan dia jadi nanah. Kalau kat luar kita tak ada basi, kat dalam badan jadi nanah. So dia bernanah sampai keluar nanah. Memang nampak nanah dekat kulit. Anak pertama waktu 3 minggu. Macam-macam, ya Allah Mak Noh, macam-macam I buat. Sebab bila I cakap I bengkak susu, orang ni cakap, oh buat ni. Benda-benda kurafat semua I dah buat. I buat sebab I terlalu desperate nak sihat. I terlalu desperate untuk dalam legakan. pantang tu kan? Baru habis pantang. Itu habis pantang pun kena tau. Dalam pantang I bengkak susu normal lah. Yang orang cakap gigil tu semua I dah kena dah, normal je. Yang ni lepas habis pantang 3 minggu I kena. I sakit, tak surut-surut. So makcik ni cakap suruh pergi urut semua. Mak Noh menjerit I urut tu sakit gila. Sebab sebenarnya tak boleh urut. Bengkak susu yang clot ni jangan urut. Tapi kita kan tak tahu. Kita anak pertama, kita ikut je lah orang ni cakap buat macam ni, buat macam ni. Tak macam-macam benda dah I buat. Last I jumpa doktor. Sebab tahap dia, angin pun tak ada lalu. I kena duduk dalam bilik, I tutup semua pintu tu, I tutup dengan kain, jangan bagi angin masuk. Kalau ada angin je terus akan menangis-nangis, sakit sangat. Angin pun tak ada lalu Mak Noh. Dia punya sakit dia. Bengkak susu, you just tak boleh kena je kan. Betul. Dia macam berlanggar sakit lah. Tapi ini angin ni tak boleh. Sakit dia nak cakap. Nauzubillah. Pergi hospital. Sebab I cakap doktor I sakit sangat ni kan. Apa tahu tunjuklah gambar dia dan nanah ni kan. Doktor cakap kenapa tak jumpa I awal-awal. Dia cakap kan. Sebab benda tu boleh, kalau daripada awal, macam lepas 3 hari you tak ada susu you tak keluar, bengkak you tak surut, benda tu dah tak normal dah. So you kena pergi jumpa doktor. Doktor akan sama ada guna benang ke, ataupun ada, kalau dah lambat sikit seminggu tu dia masih boleh cucuk guna shrink, tarik je. So tak payah operate. I know it's too late already. Sebab tak tahu kan. So merana pergi, doktor dah try dah buat guna shrink tu, tak boleh juga. Nanah tu dah tak nak keluar. So terus tolak bilik operation lah. So dia tebuk. And tapi maksudnya Harum tak dapatlah menyusu ketika itu kan? I pump. Boleh menyusu tapi Harum pula tak nak direct feed. Sebab I tak pandai. Anak pertama I tak pandai nak direct feed. I ingatkan benda tu senang. Sebab I tengok semua orang macam senang je. Tak anak terus menyusu. Nampak macam tu. Tak, dia ada teknik, dia ada banyak. Sebab I ada masalah lain yang macam benda tu it's not easy. I sepatutnya dah kena cari orang ajar I sepatutnya kan? Ataupun I pergi kelas sepatutnya. Tapi I tak tahu. Lepas tu dia punya operation tu tak habis kat situ je. Setiap hari kena dressing. Dressing tu hidup-hidup. Dia, dan lubang tu dia kan tebuk lubang kat kita punya breast kan. Dia masukkan kapas dalam lubang tu, dia cuci macam tu. Hidup-hidup. Macam luka kat tangan, berlubang, hidup-hidup macam tu. Hidup-hidup. Tarik keluar 3 kapas. Saya masuk 3 kapas. Dalam kat Dalam. Sebab I punya teruk sangat dah. Ada orang tak dalam. So I duduk hospital 5 hari. Sebab ada orang boleh option macam you boleh balik rumah, datang balik cuci. Tapi kadang tu benda tu sampai berbulan. I tak nak. I nak secepat. So 5 hari I duduklah hospital 5 hari, tidur 5 hari sampai sihat. Dah lah baby kecil lagi time tu. Baby kat mana? 3 bulan hantar balik Bentong. Azam buat balik Bentong. Mesti stres gila time tu lah. Stress. Sakit anak kita jauh pula. I punya trauma tu sampai I bangun tidur nampak cahaya matahari je, dah siang I terus nangis. I takut sebab I tahu kejap lagi I kena cuci. Dia punya trauma dia sampai macam tu. I tak nak siang, I nak malam je. Sebab siang I kena cuci, siang I tahu kena cuci. Nangis. Tapi Alhamdulillah anak ketiga berjaya. Sebab kita pergi kelas, kita panggil orang datang rumah aja. Dapat award lagi tau. Dia pergi kelas sekali berjaya dapat award lagi. Alhamdulillah. Sampai sekarang 8 bulan masih lagi direct. Alhamdulillah. Sebenarnya tu je. Kalau macam you rasa benda tu senang, benda tu tak senang. Bagi sikit kan, ada banyak orang yang tak tahu sebenarnya breastfeeding ni it's not easy. So bagi orang yang nak breastfeeding, apa you nak cakap kat dia orang?
cari ilmu. Kalau you boleh tengok YouTube je, you boleh tengok baca-baca je dan dapat, okay, itu rezeki you. Tapi tak semua orang ada rezeki macam tu. So kalau you betul-betul ada masalah, memang anak you dah seminggu pun tak nak direct feed, it's not too late lagi untuk you pergi cari cikgu ajar. Ataupun kalau boleh, kalau you nak jimat masa pregnant tu, dah pergi mana-mana kelas yang free. Banyak je macam klinik-klinik buat kelas free. Join kelas free tu untuk belajar breastfeeding. InsyaAllah takkan ada masalah macam I. InsyaAllah you tak akan kena breast abscess tu. Dan kalau boleh tolonglah jangan sampai kena breast abscess. Sakit dia 10 kali ganda lagi sakit daripada nak beranak. Yelah, hidup-hidup kot. Dan berpanjangan kan, lama kan. Ada orang sampai berbulan tau, DMI sampai berbulan dia pergi dressing. Sakitnya 5 hari pun. Sakitnya, ya Allah, cakap kuatnya dia. Sekarang dah okey kan? Alhamdulillah Okay. Maksudnya banyak orang ingat kalau anak pertama, anak kedua tak berjaya, seterusnya pun tak berjaya. Sebenarnya No, boleh boleh je. Banyak je orang yang anak pertama, kedua tak berjaya, anak ketiga berjaya pula full. Sampai kena operate dah. Dah kena operate anak 3 masih berjaya. Masih berjaya. Boleh. So boleh, jangan risau. Cuma perlukan ni, husband kena support. Kena support. Orang sekeliling kena support. Sebab susu ni sebenarnya kat sini je. Sini tak betul, habis ni tak ada. So far Abang Azwan macam mana sepanjang breastfeeding punya? Sebab dia macam ni, sebab anak first ada kena operate. Dia takut. Dia yang takut, bukan I takut. So dia macam tak berapa nak support. Sebab sebenarnya dia takut I kena lagi. Tapi bila sekarang dah berjaya, dia happy lah. Dia support lah. Dia sentiasa support sekarang ni. So dia dah takut benda tu berlaku lagi lah. Itu je. Bukan tapi dia tak nak support. Dia support je kan. Kalau benda tu tak berlaku, rasanya dia akan support. Sekarang kita tengah borak-borak ni pun dia tengah dia tengah jaga anak kat sana. Kita sub anak kat sana. Okay. So last kita nak habis dah ni. Untuk sekarang apa you punya apa vision you masa sekarang? You nak terus aktif berlakon ke? You nak fokus on your family ke? Jadi suri rumah tangga ke? Ataupun nak jadi toke tepung ke? I nak jadi pekerja kilang pekerja kilang tepung. Yelah, I cita-cita I macam kalau lah one day I dapat jadi pekerja kilang tepung kan. Janganlah bekerja toke lah. Pekerja alias toke lah. Bekerja di kilang sendiri lah. Mana ada kilang lah. Maksudnya ada kilang. Kan kalau ada kilang dapat subkan lagi banyak tepung ni dekat kedai-kedai pula ke kan. Sebab sekarang ni setakat ni dalam masa 7 bulan ni ada berjaya menghasilkan lebih 9,000 rakyat Malaysia daripada tak pandai buat kek langsung sekarang semua dah pandai buat kek. Dan dah ramai yang daripada tak pandai buat kek langsung sekarang dah berniaga kek pun ramai. And macam-macam cerita sedih, cerita happy semua dah dengar daripada orang. Sekarang diorang dah buat income sebab jual kek ni bukannya untung sikit-sikit, tak mana 50 ke 100 ringgit untung satu biji kek. Yelah. Maksud macam diorang ni happy sangat sebab diorang tak pernah pandai buat kek, tak pernah terfikir nak jual kek sebab tak pandai buat kek langsung. Sekarang dah jual kek. Sebab macam-macam cerita lah. Dia ibu tunggal ni macam ni lah cerita dia. Sebab kadang-kadang I menangis saya baca. Macam betul. Lepas tu dia ada seorang tu cakap, Izzati, kalau I jumpa you, I nak peluk you kuat-kuat. Sebab you dah dia macam dia punya family sekarang dah finances semua dah okay. So, macam-macam lah. You tak sangka yang usaha jual premix tu sebenarnya membuka ruang orang lain untuk berjaya kan. So macam kadang I macam ya Allah, siapa macam ni I tak pernah terfikir benda-benda macam ni kan. Dia sama macam I tak pernah terfikir jadi pelakon lah. Dia sama je konsep dia. Tak pernah terfikir I boleh jual tepung dan dengan tepung ni I boleh buat ramai orang happy daripada susah. Hidup sekarang dah senang. Dah boleh ada yang dah beli kereta dekat anak dia lah. Macam-macam cerita I dengar. So macam wah, alhamdulillah. Dan I nak lah tepung ni akan buka banyak lagi peluang pada rakyat Malaysia. Mungkin ada lagi yang tak tahu pasal tepung I, yang mana macam nak buat income lebih ke, nak jual kek ke, korang boleh. Ataupun mungkin macam birthday anak ke, birthday suami ke, nak buat teringin sangat nak buat kek untuk anak ke, untuk suami ke, boleh, korang boleh buat. I boleh jamin 100% kek korang memang confirm jadi. Dia kena bakar je ke? Kukus pun boleh. Kukus pun boleh juga. Kadang-kadang ada orang tak ada oven. Kukus boleh. Boleh kukus juga dik. Tepung kita tak ada paksaan. Tak ada mixer, you boleh guna blender. Tak ada blender, you mesti ada tangan kan. Apa guna dengan tangan? Aku guna tangan kau. Guna spatula ke apa yang ada. Kalau tak ada spatula, guna jari. 5 biji tepung. Telur. 5 biji telur. 1 paket tepung. 200 gram butter. I dah tahu lah resipi dia. I dah boleh dah buat kek. Pasti makna buat kek lah. Makna jual kek pula. So lepas ni maksudnya nak fokus dengan bisnes lah InsyaAllah. Sambil. Sebab syuting ni macam ni. Bila kita dah masuk dalam industri ni kan makna, you cakap lah macam mana you tak nak syuting pun, you tetap akan rindu set. Ya. Sebab tetap itulah rindu. you punya you punya minat kan. Tetap rindu. So
macam kalau kadang-kadang dah 2 bulan tak masuk set, kadang-kadang rindunya nak masuk set. Dia akan rasa. Okay, cantik. Dah tahu tak kita dah sejam lebih. Serius lah. Itu pun kita skip soalan tau. Kalau kita tak skip soalan, aku rasa sampai esok lagi dekat sini. Itu yang 5 hari tu. Very inspiring lah. I rasa sebab daripada kita punya bual ni, kita tahu jangan putus asa. Jangan. Lagi apa lagi? I rasa dia semua memang seorang yang tak putus asa lah aku tengok. Dia pergi casting tak putus asa, berniaga tak putus asa, menyusu tak putus asa. So bagi 2 minit, bagi sikit apa kata-kata kat pendengar-pendengar kita, Izzati. Do not give up. Nampak? Simple lah, do not give up. Betul. Thank you very much sebab datang. I rasa very inspiring sembang-sembang dengan you. InsyaAllah kalau ada rezeki datang, boleh jemput lagi. Kita kan jiran je. Dekat je. Datang sekali Ya, datang sekali. Pergi balik pun sekali. Jangan lupa beli tepung dekat TikTok shop Izzati.co Izzati.co. Dan datang Harum Spa kat Bukit Jelutong. Jemput datang. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.